Okay korang, so sekarang Farda tengah tersadar dekat betul-betul tengah traffic light. Aku tak nak kereta. Abang-abang tu relax kat belakang apa. Dua orang ni pun. Tu pun nampak jalan jam. Okay korang, so sekarang Farda tengah tersadar dekat betul-betul tengah traffic light ni, betul-betul tengah jalan. Memang aku tak tahu nak buat apa dah. Nasib baiklah dekat atas ni ada nombor phone yang emergency tu kan. So tu aku call dengan seorang-seorang perempuan. Seorang kata no, orang perempuan ni walaupun macam mana sekalipun kena ambil tahu juga pasal-pasal yang macam ni. Ni duduk tengah-tengah jalan dengan kereta. Bayangkan sekarang pukul 6 petang korang. Farda tadi nak ikutkan pi kat kedai Yung Tofu nak buka kedai. Tapi tak jadi buka sebab hujan lebat gila dengan kilat dengan guruh semua ada. Lepas tutuplah kedai dengan sekarang ni Farda dengan bahasa kuyuk. Ya, hello. Apa dia? Ha? Rosak apa? Ya, kelas saya rosak. Rosak? Cuba keluar sikit. Tapi towing dah on the way. Ha? Towing dah on the way. Oh, kawan on the way. Ada parking tepi sekejap. Kalau boleh apa N? Boleh bagi free ah? N boleh tapi nak ke tak boleh. Tak apa, bagi free sekejap sebab ni tengah jam. Maksud saya? Ya, saya tak apa, saya tolak awak ni. Okey. Bagus ya, bagus. Ya? Bagi lampu double signal tu. Oh, signal saja. Tutup ah. Ke tepi kiri tau. Kiri ni. Okey. Takut aku. Dia tolak aku. Kuat gila dia. Tepi sikit. Okey. Bos, saya berat bos. Ya. Awak pusing balik, saya bagi lurus. Okey. Oh, berat ah. Minta maaf. Dia kata kat aku berat. Bagi lurus dulu kaya tu. Lurus. Okey, lurus. Lurus. Lagi. Okey. Ya. Ramai takut aku. Ramai kat aku. Bagi lurus sekejap, bagi tepi. Lurus dah. Dia tak boleh masuk dia punya kelas motor ni saya rasa. Bagi tepi ya? Bagi tepi ya. Ramai kat aku. Semua boleh tengok tu ramai kat aku. Apa boleh lah? Boleh tak? Boleh tu? Ya. Boleh bos? Boleh, sebab nanti dia nak tengok cek ada air tu. Tak ganggu lah. Minta maaf. Betul aku. Laju. Kasih umpang tu. Sabar. Yang penting tengok. Tu, dia pun main tolong aku. Ramai gila. Bagus gila budak-budak motor ni. Okey. Pasang dapat signal tu. Okey, dapat signal. Boleh hidup enjin kan? Boleh hidup enjin boleh. Cuba kalau sekejap. Ramai tolong aku. Ramai. Kenapa? Ya. Alas. Katanya pam kelas kita tersebut tu. Kelas kita. Ingat kelas itu dah ada. Pok dia main tolong aku kat dia punya lori parking tangan tu. Ya Allah, bagus gila budak-budak motor ni, ya Allah. Terharu aku. Tunggu je lah kalau nak ada. Okey. Dia punya pam kelas dah bocor.
Baguslah budak-budak motor ni, abang lori ni. Ada towing on the way. Kenapa minta tolong main di sini orang? Kami kena. Tante lagi jam. Dah. Boleh, saya masuk dalam lah. Weh, dia pun nak tolong aku, ya Allah. Tak pasal jadi konten. So, manakah dia pun nak tolong aku? Rasakan korang keberatan aku. Tak apa, saya kontrol. Dia mesti dia berkata kat aku, bongkaknya perempuan ni. Memanglah berat, Cik Mak, oi. Apalah Faridah ni bulan-bulan puasa menyusahkan orang. Korang, saya dah menyusahkan orang korang bulan-bulan puasa ni. Nak buat macam mana ni, ya Allah. Semua orang tengok aku, Abang-abang tu relax kat belakang apa. Dua orang ni pun. Tu orang pun nampak jalan jam. Aku takut. Rapat kau. Rapat. Takut aku. Lagi. Dah. Bang, makasih bang. Yeah. Cuba abang bayangkan kalau hampa duduk kat tempat aku, apa yang abang rasa sekarang. Mesti orang kata menyusahkan lah budak ni. Tapi terima kasih gila-gila dekat abang motor dua orang tu. Ya Allah, tanpa abang dengan abang lori tu saya tak tahulah. Lagi buntu lah. Sebenarnya saya baru je lagi tersekat kat situ dalam 30 minit. 30 minit saya tersekat kat situ. Saya diam je lah. Sebab tak tahu, aku tak tahu nak buat apa. Call pomen, lepas tu call nombor truck. Nasib baik truck dah on the way. Tapi truck on the way pun dari sejam sebab jalan jam. Waktu petang pukul 6. Diorang ni memang betul-betul pengalaman yang tak akan dapat dilupakan weh. Memang pengalaman, tak tahulah pengalaman ni malu ke, pengalaman mendewasakan diri ke. Aduh ya Allah. Kau awak ni nak merajuk ni ha? Saga BLM aku nak merajuk kau sebab apa ha? Tiga lah korang. Let's go. Korang tengoklah, aku dalam menyusahkan orang hari ni. Lepas tu dengan barang pula banyak gila kat belakang ni, semua barang niaga. Sebab hari ni for the plan memang hari ni hari terakhir for the niaga. Sebab 2-3 hari ni kan, gila kira minggu ni direct hujan lebat gila. Tengok kat konten Aero yang Aero main tolong for the niaga tu kan. Tu pun nasib baik kita orang buka awal, so dia boleh habis awal. Tengok ujung-ujung tu dah hujan lebat gila. Hari ni dengan kilat, dengan ribut peti semua ada. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. So untuk orang perempuan, ni peringatan lah untuk orang perempuan Walaupun kita naik kereta, kita kena ada pengalaman juga orang boy. Macam mana kalau kita tengah-tengah jalan, dengan jalan jam macam ni, apa kita nak buat? Kita kena ada nombor truk siap-siap, kena ada nombor pomen, kena ada nombor orang-orang yang boleh tolong kita. So korang sekarang saya tengah, sebab saya ni memang rushing. Pada hidup dengan kalang kabut takkan dapat dipisahkan. Sebab pada malam ni ada konten transformasi habis. So dengan konten transformasi lagi, nak kena make up hantu lagi. Ya Allah bang, abang jangan buat tepi-tepi ni abang, takut bang. Apa nampak tu? Ya Allah, jalan jam teruk yang benar tu. Jalan jam memang teruk sangat-sangat waktu-waktu ni memang teruk. Tu nampak. Aku tak tahu lah nak cakap macam mana. So korang, sekarang saya nak kena balik rumah cepat-cepat. Dengan saya ni memang basuh kuyup, basuh lencun gila. Sebab tadi kan saya prepare barang untuk bawa masuk kereta. So sekarang saya nak balik rumah dulu, nak mandi, nak siap, nak make up hantu lagi. Allahu Akbar. Tengok kan hari ni saya boleh je minta emergency leave. Tapi disebabkan hari ni konten transformasi, saya tak perform pun konten transformasi kali ni. Sebab macam korang tengok lah kan,
memang saya akan pakai sehabis baik, yang sehabis simple, sebab saya memang tak sempat nak pergi barang apa semua dengan menego lagi kan, dan balik buat kuah lagi. So itulah. So korang jom teman saya balik rumah. Tapi saya tak tahu lagi kejadian saya sebelum saya balik rumah, apa yang akan terjadi dengan keadaan dalam kereta macam ni kan. So sekarang saya tengah tunggu orang ambil saya. Let's go. Korang, lamanya towing nak sampai. Ya Allah, bosannya. Bukan bosan, lapar ni, lapar. Bang, towing saya dah sampai. Aduh, towing dah sampai dah. Jom. Takkan nak suruh aku yang bawa. Ni aku pun nak. Aku pun tak ingin macam budak. Tapi aku nak boleh bawa. Kereta aku nak tunduk. Mana. Enjin hidup. Kelas masuk. Oh, nampak weh. Ni nak bawa naik dia je lah. Mampus dah, mampus. Aku tak nak kereta. Ha? Boleh? Kau ambil beg aku je. Sekarang aku tengah tunggu orang main ambil aku. Akak Adila aku, tapi dia tak sampai lagi. Tafur nak tahu dah ni. Aku malu. Aku dengan basah kuyup nego tadi, ya Allah. Ni double signal nak buka juga. Ini saya hantar alamat office ah. Saya hantar location office ah. Sebab dekat saya punya office tu ada workshop bawah tu bengkel. Nasib baiklah aku dah call si Kevin untuk tolong aku baiki kereta. Wih, bonik kereta aku, bonik. Ui. Kalau dah call si Kevin ni apa komen AI team lah, komen kereta balik lah. So pada call dia, nasib baiklah dia boleh tolong untuk baiki kereta pada. So dia suruh hantar tu towing hantar ke garaj. Nasib baik. Okay, so kita terpaksa lah pergi kerja naik Grab. Terpaksa lah. Lamborghini Father dah ada masalah. Kesian dia masuk workshop. So sekarang ada saya punya Kak Dila dah sampai. Okay korang, so ada orang ambil saya. Kak Dila adalah penyelamat saya korang. Ada dengan malunya orang ramai. Dia punya malu lah Kak Dila. Ada orang lelaki yang motor main tunduk Farda main tepi ni. Dengan abang lori lagi. Ya Allah, malu. Lepas tu korang tahu tak, bila aku sampai je dekat rumah ni, aku punya kunci rumah terus sekali dengan towing. So maknanya kat sini aku tak boleh naik rumah. Sekarang aku dekat rumah. Macam mana aku nak masuk kerja dengan aku bahasa lencun dari tadi? Macam mana aku nak masuk kerja dengan bahasa lencun macam ni, dengan kunci rumah tak ada? Lepas tu management dekat tempat aku duduk ni memang management paling siap.